Dia bagi satu contoh lah, satu contoh mudah. Dia kata in order untuk Amerika mengekalkan dominasi dia dalam dolar. Maksudnya menjadi negara yang kata menggunakan dolar Amerika ni satu dunia lah, sistem ekonomi dunia ni menggunakan dolar. Amerika terpaksa orang kata istilah dia overvalue dia punya supply dolar dia dan menyebabkan nilai dolar tu sangat tinggi. So apa jadi bila nilai dolar tu sangat tinggi, ekspor ataupun barangan yang dihasilkan di US itu lebih mahal daripada barangan yang US import. So keadaan dia menyebabkan US orang kata nak hasilkan barang dekat US ni mahal, baik dia import. So daripada dia orang tengok daripada 1980 sehingga ke sekarang, so menyebabkan US ni mengalami orang kata istilah dia deindustrialization. Penyah industrian. Penyah industrian. Manufacturing tak berlaku, banyak import daripada China, lebih murah dan sebagainya. So menyebabkan mereka mengatakan bahawa ini menyebabkan rakyat US ni kehilangan pekerjaan. Banyak tempat-tempat yang dulunya adalah kilang-kilang yang besar kemudian mula tutup, dan growth di kawasan-kawasan yang orang kata miskin, di kawasan orang kata luar bandar ni menjadi semakin rendah. So ni naratif yang dia mengatakan bahawa sebab US overspend dekat global menyebabkan industri dalaman domestik dia mengalami kemuncupan, kemunduran. So bagaimana mereka hendak ubah situasi ini adalah dengan, ini salah satu strategi yang mereka lakukan lah. Cadangkan. Melaksanakan tarif ini sebab dengan tujuan dia untuk devalue balik jumlah dolar US. Dan sebenarnya apa yang pasukan ni buat pernah juga dilakukan oleh US kalau kita tengok history sebelum ni. Tahun 1980, kalau siapa yang masih ingat, waktu tu ada namanya Plaza Accord. 1980, satu perjanjian yang ditandatangani antara US dan juga pakatan-pakatan dia